dalam Sunan Abi Daud, Imam Abu Daud ada menyebut tajuk berkenaan penjagaan anak apabila salah seorang ibu bapa memeluk Islam, di mana Abu Daud mengemukakan satu hadis. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW telah meletakkan anak antara kedua ibu bapa dan membuat keputusan berdasarkan kecenderungan anak tersebut kepada ibu atau bapa. Rasulullah SAW turut berdoa apabila anak tersebut cenderung kepada yang bukan Islam. Harap Maulana dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan hadis ini dengan suasana semasa di mana berlaku perebutan penjagaan anak apabila salah seorang ibu atau bapa yang bukan beragama Islam memeluk agama Islam. Ini satu masalah. Kalau ibu bapa tu berbeza agama, kalau yang sama agama pun Rasulullah buat begini. Rasulullah buat begini. Tapi yang dia buat begini ni bukan semua anak yang sudah dapat membeza, sudah mumayyiz. Dan hadis itu boleh pakai. Yang sudah mumayyiz ni sudah dapat beza lah, mana baik, mana tidak baik, sudah dapat beza. Tidak mesti baligh. Kalau baligh tu cukup umur, kita kata sudah mukallaf. Ini tidak mukallaf lagi, mumayyiz. Kira-kira dalam umur 7-8 tahun, sekitar tu. Jadi dalam keadaan ini, kalau berlaku perebutan, misalnya perceraian, berlaku biasanya begitulah. Jadi diberi pilihan. Ini di peringkat itu. Kalau sebelum itu ada cara lain lagi. Di peringkat itu diberi pilihan kepada anak. Dan sebenarnya benda ni dia ada berkaitan dengan mahkamah Islam. Kalau kes macam ni berlaku, hakim tu kena tengok. Dia kena tengok mana lebih baik daripada dua ibu bapa ni. Walaupun dibagi pilihan, tapi dia kena ambil kira, jangan bagi pilihan gitu saja. Boleh jadi anak ni terpengaruh dengan kemewahan salah seorang daripada ibu bapa dia tu, dia nak kepada yang itulah, sebab ada macam-macam permainan di rumah dia. Boleh jadi. Jadi kita tak boleh, hakim tak boleh mengambil kira itu saja, kemewahan itu saja. Kena mengambil kira dari segi masa depan agama dia. Jadi kalau dia tu yang seayah walaupun kurang sikit dari segi kemewahan, kekayaannya, mungkin hakim itu perlu mengutamakan ayah dari segi masa depan agama dia. Sebab ibu dia misalnya tak pakai tudung pun tak pakai, tak faham lagi benda-benda macam tu kan. Jadi dia kena ambil kira juga. Tidak kata secara mutlak lebih kepada ibu, tidak. Yang kata lebih kepada ibu tu kalau masa kecil, bawah lagi tu, daripada tu, umur setahun kalau kita kata atau 2 tahun. Ketika itu biasanya memang dimenangkan ibu. Itu pun dalam hadis Abu Daud juga dia ada sebut malam tangkihi, selagi kau belum kahwin dengan orang lain. Kalau sudah kahwin, jadi lebih kurang sama ayah dengan ibu. Mungkin anak tu akan terbiar bila dia sudah kahwin, bila dapat anak dengan suami baru. Mungkin tak ada jaminan juga. Dengan sebab itu setengah ulama mengambil kira hadis itu, dia kata selagi ibu tu tidak kahwin. Kalau dia sudah kahwin, lain cerita je, kira-kiranya lebih kurang sama. Tapi kalau dia belum kahwin, umumnya kalau mahkamah mana-mana mahkamah Islam, dia akan menangkan ibu, sebab anak tu perlu kepada ibu masa tu di peringkat umur tu. Tapi kalau 7 tahun ke atas sudah memayyiz, itu yang diberi pilihan di sini. Diberi pilihan di sini. Pernahlah berlaku, Rasulullah SAW letak budak tu di tengah. Ini ayah kamu, ini mak kamu, kamu pilih nak yang mana. Anak tu pilih pegang tangan ibu dia, biar gitu. Itu salah satu cara penyelesaian. Tapi bukan kita mesti terikat begitu selama-lamanya dalam semua keadaan. Tak boleh, tidak begitu. Ada kalanya Rasulullah SAW suruh cabut undi. Macam-macam cara cabut undi. Dah bertengkar, berkelahi, ni kata dia nak pelihara, ni kata dia nak pelihara. Susah nak bagi macam mana. Jadi dalam keadaan itu, ada kalanya dia cabut undi. Itu pun boleh juga. Ada kalanya Rasulullah SAW dia doa, mintalah budak ni pergi kepada ayah dia dalam kes ini. Kes apabila berbeza agama. Tadi yang tidak berbeza agama, yang cerai saja misalnya kita kata, ini yang berbeza agama.
Tetapi dia berbeza agama pun kalau masih budak lagi, tak apa, boleh dia benarkan dengan ibu dia, boleh. Tidak kata agama Islam ni tak bagi hak semata-mata kerana berbeza agama. Tidak. Berapa banyak dia benarkan dengan ibu dia. Kes di zaman Rasulullah SAW, dia benarkan budak tu dengan ibu dia. Tapi sampai satu peringkat, dia perlu ada giliran lah, selama beberapa tahun dengan ibu, lepas itu dengan ayah. Terutamanya bila budak tu agak besar. Sebab apa? Dia lebih memerlukan ayah dalam keadaan itu, untuk menghadapi hidup, untuk belajar macam-macam kemahiran. Biasanya ayah yang dapat berikan itu, bukan ibu. Dan setelah besar, anak tu tidak bergantung dari segi penyusuannya dan lain-lain dengan ibu, tak perlu dah. Jadi yang seeloknya, kalau masa kecil tu diutamakan ibu, tapi bila sudah besar, utamakan ayah. Sebab munasabah pun begitu. Sudah berapa lama, berapa tahun dah duduk dengan ibu, dengan ayah pun sepatutnya begitulah. Lepas itu diberi peluang pula kepada ayah. Tapi ini tidak bermakna bila dipisahkan, anak tu tak boleh langsung bertemu. Tidak, itu silap. Cuma macam kita kata beginilah, orang kahwin ramai lah, orang kahwin ramai itu bukan makna kalau tidak giliran dia tak boleh pergi ke rumah isteri dia. Bukan makna begitu. Tak. Mengikut amalan Rasulullah SAW, dia pergi tiap-tiap hari rumah isteri dia tu semua. Tiap-tiap hari dia pergi, walaupun bukan gilirannya. Cuma yang bezanya, kalau yang giliran tu dia tidur, yang tidak giliran tu dia tidak tidur malam tu. Itu maksudnya. Jadi sama juga di sini. Sama juga di sini. Jadi di sini kalau anak tu ketika duduk dengan ibu, bukan makna ayah tak boleh pergi tengok, atau tak boleh keluar, tak beri peluang langsung ayah tu nak bawa anak tu keluar. Kalau macam tu sedih lah, kan. Sama juga bila duduk dengan ayah, bukan makna siapa tak boleh tengok ibu, siapa tak boleh pergi ke rumah ibu. Tidak gitu. Silap kalau faham gitu. Cuma lebih utama, lebih banyak masa-masa utamanya dengan orang yang ditentukan itu. Itu saja. Jadi hadis ini itulah maksudnya. Wallahu a'lam.